Hello guys dan Assalamualaikum. Kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Minecraft. Ya, ini dalam Tower of Mining ya guys. Jadi kita akan bermain sebab ada benda sesuatu untuk korang. Tempat mining ini adalah ada tambahan, tambahan yang tiga, yang tambahan tiga tu yang bernama macam yang quest tu kita dah biasa lah. Ya tak, dan ada dua lagi mysterious place yang korang akan tahu, dan satu NPC yang tengah sorok dekat tempat mining. Jadi guys, sebelum tu korang like and subscribe kalau korang suka video ni, dan ya, aku akan upload video baru. Jadi guys, korang akan tengok macam mana dia punya apa tu, entahlah, dia punya pertunjukan kot. Yalah. Jadi yang ni tempat tengok macam biasa, saintis kat sana. Lepas tu ada tu, dan ya, situ ada dua lagi yang bernama quest biasa dekat lobby ataupun dekat mana ni, dekat farm. Farm ada ya guys, aku akan check ya guys. Jadi farm betul sekali, quest ada kat sini. Ya, jadi kita akan pergi dekat sini. Kat sini sebelah quest dia adalah special place, portal mode. Dia ada portal yang ni kemudian besok atau tu, jadi mungkin je lah kot. Dan ni adalah ada letak ya benda lah. Ini letak dia punya sayur-sayuran apakah ini, dan ada rumput. Wah, rumput dari mana datang ni? Dan dia ada tulis tempat santai. Wow, dia nak santai pergi mana kat itu? Dan satu NPC yang dimana korang ada nampak bendera kat situ. Wow, bendera apa kat ini? Jadi yang ni korang boleh tengok sebelah dia. Situ ada tangan dia. Bila korang masuk memang betul dia kat sini. Wow, nama aku kat sini ya. What the heck. Jadi dia cakap jalan-jalan nak cari makan, beli apa ya? Dia suruh beli macam tu pun susah Jadi dia suruh beli emas, daging lembu dan ayam. Apple emas, daging lembu dan ayam. Cuba jap. Baiklah NPC ni. Baiklah. Jadi dia bagi enchanted yang dimana kita boleh makan apa benda. Dan kita ada daging lembu. Halal mod, halal. Halal. Jadi kita ambil ayam. Lagi halal. Bila ambil 5 mak ai, lagi dahsyat. Jadi dari mana dia datang aku pun tak tahulah. Jadi korang boleh tengok di sebelah kanan aku, sidebar ni, good quest aku dah negatif ya guys. Alamak jadi tak tahulah nak cakap apa. Dah jadi negatif 55. Yalah, tu pun jadilah. Jadi sampai sinilah guys. Ada dua tempat. Ada dua apa tu, ada tiga lagi tu button untuk tengok macam ketiga-tiga button ni. Button mode ni dia tu untuk menunjukkan korang rasa selesa kot. Yelah. Dan satu NPC untuk korang membeli, yang dimana menggunakan di sebelah kiri korang ni adalah gold coins ni. Jadi sampai sini je lah guys. Sampai sini pula. Jadi kita bye bye.
Bye bye to you, brother.